Wah, Long ayam sangat. Tak reti lah pakai ni. Okey dah. Okey, apa yang dirakamkan sekarang ini adalah pada hari terakhir borang dicetak di Berita Harian. Jadi kalau anda menonton pada 19 hari bulan Mac, maknanya anda masih lagi berpeluang untuk memangkah dan memilih artis kegemaran anda untuk dinobatkan sebagai antara bintang popular. Tapi kalau kata tak dapat juga, carilah surat khabar yang minggu lepas ke, masih lagi ada borang tu, anda masih lagi boleh hantar sampai 29 hari bulan Mac ini. Okay? Sempat lagi. Undilah siapa-siapa pun, Pak tak kisah. Pak ni dalam dua kategori, itu penyampai radio lelaki popular dan juga pengacara TV lelaki popular. Tak kisahlah nak undi siapa pun kan dalam kategori itu. Ni reda dengan keputusan semua. Alhamdulillah, pada yang dah undi pada Pak ni ucapkan ribuan terima kasih. Kalau tak boleh melalui Alfa, anda juga boleh mengundi melalui SMS. Semuanya ada dekat borang itu, cara-cara untuk mengantarkan SMS itu. Okey. Alright. Jadi pastikan anda bersama dengan anugerah bintang popular yang bakal berlangsung pada 8 April nanti. Di mana? Tentunya di Arena Stars.